Assalamualaikum Kak. Salam. Oh, Kak jual apa ni Kak? Oh, saya jual tahu crunch dan produk ni daripada adik saya. Dia memang buat sendiri. Oh, adik-beradik? Ya, betul. Oh, memang family business lah ni? Betul. Oh, ni menarik ya Kak. Boleh ya Kak? Apa yang best seller kat sini Kak? Jagung bakar. Jagung bakar Betul. Jagung bakar ni tengok favorite sikit, Kak. anak-anak. Oh, aku tengok tu. Crunchy lah ni Kak? Ya, betul. Dan apa kelebihan produk kami ni, tahu dia, kami letak tahu lebih berbanding tepung tu. Panas-panas Ya, betul. So, pada-pada makan hujan-hujan memang sedap. Ya tu. Oh, datang tepat ni. Hujan-hujan ni. Betul. Tengah hujan ni. Kita letak ni balado ekstra. Balado ekstra. Oh, ni balado ekstra. Ya, betul. Kita campurkan Balado dengan- ekstra. Okey. Dicampurkan dengan jagung bakar. Dengan Ni jagung bakar, Betul. Oh. Dan kita buat dua layer. Oh, 2 layer Ya. Wih, banyak ni Kak. Ni berapa ringgit ni Kak? Kalau banyak Yang macam ni RM10. Oh, ni RM10? Betul. Dan kita ada RM6. Kita tak saja ambil RM6 sebab RM6. takut orang bergaduh. Yang mana ni? yang Orang bergaduh pula. Sikit sangat. Saya satu adik-beradik, satu ibu susuan. Ibu susuan lah. Lain pasal Akak dia. apa? Isteri kepada adik saya. Oh, ya ke? Betul. Habibi. Oh, ni Encik Abi ni, Habibi. Ya, betul. Okey Kak, terima kasih. sama-sama. RM10 Enjoy. Sama. Thank you. datang. Sini buka pukul apa Kak sini? Selalu? Okey, selalu kita orang buka selalunya di seawal 10 sampai pukul 6 kalau dah habis stok. Dan kita akan buka hari Sabtu atau Ahad. Dan kadang-kadang kita buka weekdays, kita akan inform dekat dalam TikTok ataupun Thread. Sambil-sambil datang cuti-cuti kat sini tu bolehlah basuh baju kat Dobi Mami tu. Oh, ni ha? Betul. Ni ha, korang? Sambil basuh. Tu ha, Dobi Mami. Betul. Bolehlah makan tahu crunch kami. Tahu crunch Ya, betul. So ni dia korang tahu crunch nampak ni ha. Tahu crunch yang viral tu ini aku ambil flavor balado extra dengan jagung bakar. So jom tengok apa lagi korang. So jom kita cuba. Oh, look at that. Okay. No, sedap flavor dia. And dia letak banyak. Aku suka kalau dia orang letak banyak-banyak sini tu. Sebut-sebut pun banyak sebab dia orang buat 2 layer kan. 2 layer banyak lah kiranya. Dia orang dah letak 1 layer, so semua kena. Tak ada yang tertinggal. And really crunchy. Betul lah crunchy, tahu crunchy dengar. Crunchy. Aku suka sebab dia good combination gila dengan jagung bakar tu. Dia macam tak overpower each other. Lepas tu tambah pula dengan sos kicap ni. Sedap. Kalau korang nak try tahu crunch ni, korang boleh je datang dekat Lotus dekat Semengih. Dia dekat berhadapan Dobi Mami. Kalau korang perasan tadi aku ada record dia, aku tunjuk tadi Dobi Mami kat situ. So apa-apa pun, jom kita.